Hai, apa kabar semua? Ini kita akan menyaksikan Karnival Pendidikan Kerja ya, di mana beberapa universiti datang ke Kolej Matrikulasi Labuan untuk memberi taklimat dan juga boot-boot kepada pelajar KML. Jadi jom kita saksikan. Sebelum tu jangan lupa like, subscribe dan juga komen di bawah tentang video ini. Oke, jom. Ya, nama saya Muhammad Faizal bin Abdul Fahmi daripada Institut Kodim Kolej Matrikulasi Labuan, dan saya rasa saya akan memilih Universiti Sains Militer kerana banyak sebab saya ditawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fizidin bin Mughni. Seperti sekarang ni kita lihat di Kolej Matrikulasi Labuan mengadakan Karnival Kerjaya. Ini adalah penting untuk pelajar-pelajar sambung pengajian mereka selepas graduate daripada matrik sendiri. Okey, jadi salah satu universiti yang saya bercadang ingin pergi adalah Universiti Putra Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai UPM. Kenapa saya pilih universiti itu adalah dibandingkan dengan universiti lain, subjek yang akan pelajari adalah lebih kepada teori dan kurang kepada praktikal. Jadi apa yang UPM bentang di sini adalah lebih kepada praktikal dan teori dan seimbang. Jadi lepasan daripada universiti tersebut mempunyai soft skill yang mana diorang bersedia untuk bekerja di lapangan. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. My name is Muhammad Rizal Zakaria. My name is Fatullah Ibn Qasim. I'm Stephen Aaron Peter. You can call him Eminem or Genius name Sherry. Yes. Start lagi you. We're about to go at USM. Yeah. That is University Science Malaya. Yeah. In Malaysia, man. Yes, man. Because they got a lot of chicks. Yes. A lot of Nice bad. They got a lot of bad chicks, so You got it back. don't look at back, man. Come on, man. That's why we're going there for sure, man. We really, For sure. since we were kids, we always want to go to USM. Yeah. Before we was even born, my nigga. Yeah. Okay, that is all from us. Please, man, subscribe. Don't forget to subscribe Shafiq Pai. Alright? Okay.